Ada yang tanya abang, tak pelik ke doktor pun join buat takaful dan pewarisan harta Islam ni? Jawapan dia, bukan pelik, tetapi perlu. Okey, abang tak suruh korang berhenti jadi doktor. Tapi korang tahu kan, ramai pesakit kita ni tak cukup awareness lagi tentang dua perkara penting ni. Bila kanser, sakit jantung, diabetik, tapi polisi pula tak cukup atau tak ada coverage langsung. Bila meninggal pula, tinggalkan anak isteri kosong, tak ada harta cair. Dan malah susah pula untuk nak tuntut harta pusaka yang ditinggalkan. Apa yang kita mampu cakap masa tu? Biasanya kita kata, saya doakan yang terbaik untuk keluarga. Tetapi dengan takaful dan pengurusan harta Islam, korang boleh buat lebih dari itu dengan bantu untuk merancang dan selamatkan masa depan keluarga pesakit tadi. Sebenarnya, ramai doktor join Sihat-Senyap. Tetapi bukan sebab nak kaya, tetapi sebab mereka rasa tanggungjawab. Kalau rasa ayat ni macam kena kat batang hidung korang, mungkin ini peluang untuk korang mula explore. Jangan sekadar jadi doktor yang mengubati penyakit, jadilah doktor yang mengubat kehidupan orang lain. Nak tahu macam mana nak mula? Boleh DM abang sekarang. Dan jangan lupa untuk follow semua media sosial abang. Akan ada lagi banyak video macam ni lepas ni.